Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Baharin. So hari ni dekat belakang saya ada satu unit CLA 180 AMG full spec sunroof. Dan paling menarik dia punya colour guys. Dia punya colour memang cun lah. Colour ni saya pernah ada customer tunggu sampai 4 bulan. Dia sanggup tunggu sebab colour kuning. So kalau korang berminat, jangan lupa like, follow, komen, share dan juga subscribe. Jom kita tengok apa yang menarik kat kereta ni. Okey gang, saya nak iklan sikit. Iklan ni korang kena dengar sebab pada 10 hari bulan 1 2026 kita dekat ECW Motorsport berkolaborasi dengan Honda Nation nak bagi korang sebiji Honda Civic FL5 free. Pada 10 hari bulan 1 di Sepang International Circuit, Honda Nation event berkolaborasi dengan ECW Motorsport. Okey, kita nak bagi ni bukan main-main guys. Satu unit ni FL5 free dekat korang. Cara untuk korang join penyertaan tu sangat mudah. Nombor 1, beli merchandise Honda Nation dekat yang poster saya post ni, RM149 korang boleh dapat baju dan juga mystery box yang akan diberi. Cara nombor 2, kepada semua pembeli-pembeli dengan Arif Baharin yang beli kereta apa pula dengan Arif Baharin dekat ECW Motorsport, kita nak bagi penyertaan secara percuma. Automatik layak dapat penyertaan secara percuma. Korang kena datang pada 10 hari bulan 1 2026 di Sepang International Circuit pada pukul 12 tengah hari sehingga 10 malam. Memang gempak guys event tu. Sebab ECW nak bagi korang Honda Civic FL5 free. Free tau, free sampai ke register. So bos bagi tahu kita nak bagi apa ni? Plate number 3 angka. Ataupun kalau korang ada plate number pilihan tersendiri, why not? Tak ada masalah. So jangan lupa cara untuk mendapatkan saya dah bagi tahu. Jom kita cerita sikit berkenaan CLA 180 AMG yang berharga RM215,000 on the road, NCD 55%. Kita nak provide warranty sehingga 6 tahun. Let's go. Alright gang. Macam cantik tak? Cantik kan? Confirm lah cantik. Ini CLA 180 AMG full spec. Ada sunroof, ada ambient light lagi. Color memang nice lah. Okay, color memang nice. So yang ini kalau mana yang nak convert 45S, yes, this unit. Tukar sport rim, bumper depan, front grille, and then tukar dia punya diffuser kat belakang. So kereta ni tahun 2020, berharga RM215,000 on the road, NCD 55%. Golf tu nak deliver, memang mantap. Ngam mai? Handsome bang, ini lagi handsome lah. Ini itu abaikan. So guys, kalau korang berminat untuk dapatkan CLA 180 yang cun ni, warna kuning ni, memang susah nak jumpa. Roger hari balik cepat, booking 500. So kereta ni tak cuci lagi ni. Nampak kotor-kotor dia tak cuci lagi ni. Jom kita look around. Kita pusing satu round tak kereta ni. So dengan mata kasar saya boleh cakap condition kereta ni cun, cantik. Cuma belum cuci lagi lah. Okay, belum cuci. So ni tayar condition asal. Kalau macam ni kita dah kena tukar lah. So kita tak boleh deliver dekat customer tayar macam ni. Right. Ni bahagian luaran dia dengan color yang cantik. Jom kita masuk dekat dalam. CC sama masih mengekalkan enjin 1.3. So dia datang dengan HUD, head up display. Dia punya frameless kan. Itu yang cantik ni dekat model CLA ni, sebab dia punya frameless. Okay, ni bahagian dalam dia. Okay, kita tengok dia punya seat. Sama dengan model CLA biasa, cuma dia beza dia pada condition dengan color lah kan. Mileage kereta ni 21,400. 21,400. Datang dengan ambient lighting, ada electric seat, heater seat, memory seat. Okay, sunroof lagi guys. Sunroof lagi. Jom kita tengok dia punya. Dia datang dengan apa ni, 360 camera. Ambient lighting dia cantik. So kalau nak tutup aircon, macam ni je. Nampak ambient lighting dia. Okay, kita tengok dekat bahagian
Belakang pula. Ini bahagian belakang dia. Kemas lagi. Macam tak ada orang duduk dekat Jepun. So, okey Saya kalau barang okey, saya kata okey. Kalau cun, saya kata cun. Kalau tak, saya cakap tak. Ataupun tak memuaskan, saya cakap tak memuaskan. Cuma yang ini tak cuci lagi. Nanti kita akan polish, cuci cantik, kemas luar dalam, baru kita akan deliver. So owner dekat Jepun dah pasang dengan dashcam brand Kenwood. Ni ada brand punya. Nak cerita banyak pun sama je dengan model-model CLA ke yang saya ada. Cuma beza dia adalah color. Okay, beza dia adalah color dekat sini. Saiz sport rim dia semua sama. Okay, mana saiz? Kita tengok. Okay, 2, 25, 45, 18. Okay, mana yang nak convert dia, kita bagi package sekali. Nanti kita sebut harga. Tukar front bumper, tukar sport rim. Okay, front bumper kita akan tukar dengan front grill sekali lah. Cantik lah kan. So guys, kalau korang berminat untuk dapatkan model CLA 180 kuning ni, harga 215,000 on the road, NCD 55%. Booking 500. Cakap je, Arif, saya nak booking CLA 180 kuning tu, ada lagi tak? Saya bagi nombor akaun, awak terus bagi saya IC license, lepas tu payslip 3 bulan, ataupun kalau yang berniaga bagi SSM, bagi bank statement. Mudah je bang beli kereta ni. Okay, CLA 180. Jom kita tengok stok apa yang ada dekat showroom. So, the Alphard Velfire Harrier memang banyak. Untuk siapa yang mencari Alphard SC, memang banyak stok guys. Total lah saya boleh cakap hampir 100 unit untuk Alphard saja. Yang incoming pun ada lagi. Alright. Ini loan dah approve lah ni Pak. Loan dah approve, LOU. Bagi ni ada kat sini. Okay. Lepas tu ni ada motorhome. Sekejap, kita nak pergi colek konten Nazim kejap. GR Yaris lawa je. Serius lawa. Kereta ni baru sampai. Memang cun, handsome, 6 speed, manual, performance. Kereta ni tahun berapa bang? 2023. Harga berapa bang? 295. Ingat 195, 295. Tu on the road Okey, mantap guys. Lawa. Mileage baru 7,000 guys. Mileage baru 7,000. 6 speed manual. Ni gear reverse dia. Ni macam ni. Tolak depan, gear reverse. 1.6 6 speed manual. Ada HUD, ada JBL sound system, ada cup holder kat sini. Memang cantik lah. Memang lawa. This is performance GR Yaris. So yang ini dia punya spoiler bukan asal, tapi dia dah masuk aftermarket. Dia punya spoiler, kalau ikutkan standard dia datang dengan tak ada spoiler. Tapi yang ni owner dekat Jepun, dia dah masukkan spoiler. Tayar cantik lagi, Michelin 225 40 18. Okay, kalau korang berminat, booking juga kereta ni RM500 je. Sama je, booking RM500. GR Yaris Performance. So hari ni kita nak deliver satu GTI MK8 regular customer. Customer ni dia dah beli hampir ke 4 unit dekat kita. Ini unit yang kelima dia beli. Lawa siot, memang lawa. Ini saya sambil lalu je apa yang ada. Kita tengok bahagian dalam dia. Memang cun lah. So saya ada lagi untuk model GTI. Cuma unit ni owner dia dah masuk carbon fiber. Dia dah masuk front lip carbon fiber. Dia nampak lagi handsome. Kalau standard dia tak ada carbon fiber. Memang lawa lah. Minta tolong tepi sikit, saya nak buat video Terima kasih. Yang ni pun dia dah masuk carbon fiber. Kalau standard dia tak ada. So cost untuk masuk carbon fiber ni, total estimate dalam 7 ke 8,000 dah boleh dapat satu kereta. Diffuser dia carbon fiber lawa tu. Nampak dia punya diffuser lawa siut. Dia datang dengan 2 tip exhaust. So yang ini saya ada lagi 2 unit
warna putih. Kalau berminat, Roger Arif Baharin. So guys, selesai video saya untuk hari ni. InsyaAllah saya akan sajikan dengan konten hari-hari. Macam biasa, saya tetap jual kereta, saya tak jual ikan. So kita buat video kereta lah kan. Macam biasa, nak beli kereta, cari Arif Baharin. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.